Krisha bernama sebenar Krisha Nur Sabrina binti Roslan dan berumur 43 tahun pada tahun 2025. Berasal dari Petaling Jaya, Selangor, dia dilahirkan pada 26 Julai 1982 dan mempunyai seramai 3 orang adik-beradik. Penyanyi era 90-an ini berdarah kacukan Melayu dan Filipina. Mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Taman Melawati. Dia mula berjinak-jinak dalam bidang nyanyian sejak usia kanak-kanak lagi. Manakala, dia bergelar artis rakaman di usia yang sangat muda, iaitu ketika dalam lingkungan 14 tahun. Bakatnya digilap oleh komposer terkemuka Allahyarham Adnan Abu Hassan dan Fauzi Marzuki. Awal kemunculannya, Krisha mengikat kontrak rakaman bersama syarikat EMI Malaysia dengan merakamkan sebuah album. Album pertamanya yang berjudul Gemersik diterbitkan pada 1996 ketika industri muzik Malaysia dikuasai oleh nama-nama besar seperti Siti Nurhalizah dan Ziana Zain. Tahun berikutnya, album tersebut telah di-repack dengan penambahan 4 lagu baru. Krisha bagaimanapun hanya berada dalam industri sekitar 6 tahun sebelum perlahan-lahan menyepikan diri. Dia kemudiannya berkahwin dengan suaminya, Semir Husainovich, yang turut dikenali sebagai Semko, iaitu seorang ahli politik yang aktif berkempen di Bosnia dan Herzegovina. Krisha bergelar ibu kepada 4 orang anak. Kini, penyanyi ini kembali melakukan kemunculan semula dalam dunia muzik selepas 20 tahun menyepi. Namun, dia tampil dengan imej berhijab yang dimulakannya sejak tahun 2018, iaitu kira-kira 7 tahun lalu. Menurut Krisha, kepulangan semulanya adalah disebabkan usaha keras dan pujukan pihak Astro yang mencarinya selama berbulan-bulan bagi menjayakan projek nyanyian semula lagu Keluang Man. Antara fakta menarik mengenai Krisha ialah penyanyi ini mula dikenali selepas menyertai sebuah pertandingan nyanyian pada usia 8 tahun. Dalam pertandingan itu, dia membawakan lagu Janji Manis Mo, rakaman asal oleh penyanyi Aisyah. Kejayaannya berterusan dengan kemenangan dalam beberapa buah pertandingan lain termasuk Bintang Suara Emas Air Panas 1991, Bintang Suara Emas Karaoke Air Panas 1992 dan Pesta Seni Rama Sekolah-Sekolah Daerah Gombak 1994. Dia juga pernah disenarai pendek ke peringkat akhir pertandingan Asia Bagus 1994. Selain menyanyi dalam bahasa Melayu dan Inggeris, Krisha turut berkebolehan membawakan lagu-lagu dalam bahasa Cina dan Tagalog. Di samping bidang nyanyian, dia juga dahulunya adalah seorang penari ballet. Antara pencapaiannya dalam industri termasuklah pernah menjadi penyanyi lagu tema Hari Kanak-Kanak Sedunia pada 2000 dan juga merakamkan lagu tema Piala Thomas pada 2002. Barangkali ramai yang tak tahu bahawa salah satu lagu dari album sulungnya berjudul Minda Bertekno merupakan hasil ciptaan penyanyi Azlina Aziz yang merupakan karya pertama Azlina sebagai komposer. Lagu-lagu yang melonjakkan nama Krisha antaranya ialah Gemersik, Keluang Man iaitu lagu tema siri animasi Malaysia dengan judul sama, Ku Yakinimu yang merupakan lagu runut sati filem Mimpi Moon dan banyak lagi. Selain itu, satu lagi rakaman Krisha yang tular hingga kini ialah versi nyanyian semulanya bagi lagu Satu Hari di Hari Raya yang asalnya dipopularkan oleh Datuk M. Nasir. Menariknya, rakaman semula oleh Krisha ini masih menjadi pilihan dan sering kedengaran setiap kali tibanya musim perayaan Aidilfitri. Pada 2024, foto anak perempuan Krisha tular di media sosial kerana begitu mirip dengan wajah dan kecantikan ibunya. Setahun kemudian, 2025 menjadi detik istimewa apabila Krisha menyambut Aidilfitri di Malaysia selepas 7 tahun beraya di Bosnia. Krisha menyambut Syawal di kampung halaman bapanya di Pulau Pinang ketika itu. Walau bagaimanapun, sambutan itu tidak dapat diraikan bersama suami dan anak sulungnya yang masih berada di Bosnia bagi menyelesaikan pengajian anaknya yang berbaki lagi 2 tahun. Manakala Krisha pula menyambut raya di sini bersama 3 orang anaknya yang lain. Ini merupakan kali pertama Krisha berjauhan dengan suami.
Sebelum ini, Krisha menetap Bosnia kerana mengikut suaminya. Namun pada Julai 2024, Krisha kembali ke tanah air selepas menerima tawaran untuk merakam semula lagu Keluang Man bersama kumpulan SOG. Penampilan terkini Krisha dalam industri muzik antaranya di Gempak Most Wanted Awards pada Februari 2025 dan perlawanan akhir Piala Malaysia 2024-2025 yang mana dia membuat persembahan lagu Keluang Man dalam versi terbaharu. Dan yang paling terbaru, dia menyertai program realiti Gegara Vaganza musim ke-12. Mengenai rancangan karier selepas ini, Krisha bersikap terbuka untuk terus berkarya dalam industri hiburan namun menyerahkan segalanya kepada rezeki dan ketentuan.